Stesen minyak mana jual minuman paling pelik? Kita mula dengan Petronas. Kak, minuman apa yang paling pelik kat sini? Dia tunjuk aku air Latina ni. Apa yang pelik dengan air jus jambu ni? Tak pelik pun, manis adalah. 2/10. Tapi mungkin server Caltex ada minuman yang lagi pelik. Aku pun masuk dan tengok mereka jual banyak minuman pelik. Kak, minuman apa yang paling pelik kat sini? Dia bagi aku air teh barley. Aku sebenarnya tak minat sangat air barley. Tapi jom kita tengok apa yang pelik. Air ni rasa tawar je. Tapi tak pelik langsung. 1/10. Tapi macam mana dengan Petron? Bang, minuman apa yang paling pelik kat sini? Dia tunjuk aku air kopi bergas ni. Air gas tapi kopi? Aku tak pernah jumpa ni. Pelik sangat rasa air ni. 6/10. Seterusnya, Shell. Kak, minuman apa yang paling pelik kat sini? Dia bagi aku air ni. Teh pucuk harum? Tak pernah dengar pula nama ni. Bau dia macam bunga yang putih-putih tu, yang macam dekat kubur. Jom kita rasa. Aku rasa air ni yang paling pelik. Aku tak boleh minum langsung weh. 10/10.